Amalan rezeki sentiasa cukup. Kalau kita rasa rezeki kita tengah sempit sekarang ni kan, duit tak cukup, berniaga apa pun tak laku, dan juga rasa jiwa tu kosong, dengar video Kak Im sampai habis, sebab Kak Im nak kongsikan satu zikir yang sangat power yang boleh bantu untuk buka rezeki kita seluas-luasnya, insyaAllah. Bisnes kita pun insyaAllah akan grow, dan pada masa yang sama kita akan rasa sangat-sangat tenang. Zikirnya adalah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Baca setiap kali lepas solat sekurang-kurangnya 10 kali. Dan boleh juga kalau kita nak baca sebanyak-banyaknya pun. Korang akan rasa keajaiban bila kita mula amalkan dengan bersungguh-sungguh. Kalau rasa video Kak Im ni bermanfaat, komen Alhamdulillah dan sebarkan pada semua kawan-kawan kat luar sana. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat amalkan dan dapat manfaat daripada zikir ni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada ramai manusia yang lain. Percaya hidup penuh keajaiban. Assalamualaikum.